Dulu saya pun sama macam orang ramai di luar sana. Saya fikir simpan emas ni hanya untuk orang yang ada duit lebih sahaja. Gaji cukup-cukup makan, nak simpan emas rasa macam jauh sangat. Sampailah satu hari saya kenal apa itu 1 dinar. Nilainya sekitar RM2,700. Lebih kurang sama dengan gaji ramai orang hari ini. Masa tu saya tersentak. Kalau kita mampu kerja sebulan untuk RM2,700, kenapa kita tak mampu simpan nilai yang sama dalam bentuk emas? Dari situ perspektif saya mula berubah. Saya mula faham simpan emas ini bukan tunggu kaya dahulu, tapi simpan emas lah yang akan bantu kita akan jadi lebih stabil dan juga kaya. Kalau gaji sekitar RM2,000, matlamat pertama bukan besar pun. Cukup kumpul 3 keping dinar. Itulah simpanan kecemasan untuk 3 bulan. Tapi realitinya ramai tak ada simpanan langsung. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak ada sistem yang jelas. Simpan dalam bank, ianya bocor. Simpan cash, hilang arah pula. Sebab itu, bila saya kenal akaun JAP, saya nampak jalan dia. Setiap kali simpan RM100, terus jadi gram emas, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Bila cukup 4.25 gram, terus boleh tukar jadi 1 dinar fizikal. Tak perlu tunggu kaya, tak perlu tunggu modal yang besar, yang penting bermula. Hari ini mungkin 1 dinar, lepas itu 3 dinar. Dan bila capai 10 dinar, percayalah masa tu anda bukan sekadar ada simpanan, tapi anda ada asas kewangan yang kukuh. Kalau hari ini anda masih lagi tunggu duit lebih, mungkin sampai bila-bila pun kita tak akan bermula. Tapi kalau hari ini anda mula, walaupun RM100, itu mungkin titik perubahan kewangan hidup anda. Kalau nak saya bantu, klik pin video saya. InsyaAllah saya bantu tuan-puan dengan sebaiknya.